Harap membuat benda yang sama tapi mengharapkan hasil yang Yang berbeza berbeza. adalah perbuatan orang yang tak waras lah. Oh, tak waras rupanya aku. Yang tak waras sebenarnya kita. So, pada saya, semua orang boleh pandai marketing dengan syarat tahu fundamental dia. Fundamental adalah eksperimen. Eksperimen ni apa intipati dia? Intipati dia adalah catatan. Apa aku nak buat hari ni? Saya ada saya punya Google Sheets lah. Biasa tarikh, contoh tarikh hari ni 11 bulan 9. And then komponen yang saya nak eksperimen, biasanya kita orang ada pecahan lah, macam sales letter, marketing, produk. So, contoh komponen sales letter, apa idea yang saya nak, tindakan aktiviti yang saya nak buat. Contoh saya nak tambah dekat sticky header. Maksudnya header tu dia follow. Bila orang scroll, bila orang masuk website, header tu akan follow, dan header tu adalah reminder discount 50% untuk pembeli pertama. Okay. And then saya akan letak contoh sumber rujukan lah. Siapa yang pernah buat macam ni. So, kenapa tak gunakan benda tu dalam kita punya aktiviti marketing? And then selepas bahagian akhir, sheets yang bahagian akhir, kolom akhir adalah impact. Impactnya adalah 72 jam. Impact ni terbagi kepada dua saja, positif, negatif. Jika negatif, agak-agak apa saya buat? Saya buat benda lain kan. Itu senang. Bila ada catatan ni, oh tak jadi. Okay, ni jadi. Bila jadi, janganlah pergi tambah eksperimen lagi. Gandakan dulu.